Adik Ratu Nago ni dia marah PAS sebab Kobai bakar rumah PN sendiri. Pertama, adik kena faham PAS ni jemaah Islam. Definisi menang pada jemaah Islam dia tak sama macam yang kita faham. Jika definisi menang ni bagi bersatu ialah Muhyiddin jadi PM, tapi tak bagi PAS. Menang bagi PAS ni bukan bererti Tuan Guru jadi PM, tetapi memastikan politik Islam dilindungi. Walau hanya perintah Kelantan Terengganu ditokan macam-macam. Sekarang ni Allah bagi Perlis, Kedah. Jadi untuk apa rebut Johor Negeri Sembilan sampai perjanjian setan pula yang akhir yang menang? Negeri-negeri yang Allah bagi kek PAS tu, dah borek dah tu nak jawab kek Tuhan. Kuil haram negeri yang baru ambil, manifesto janji negeri yang lama ambil. Semua tu. Semua tu disoal soal tu. Pakcik kalau cerita kebaikan PAS, dah jadi penjilat pula. Kuk cerita keburukan PAS, dah jadi peludah pula. Cuma sebenarnya pakcik ni dia berlumba mau mati. Buat ilmu, tanam video. Yalah, anak Adam ni kan dia mati kan dia putui kecuali 3. PAS ni dia bukan politik yo. Sebenarnya dia ekosistem. Pendidikan pun pasti seriti. Kau kata saya kau tunjuk gambar Tuan Guru Adi. Dokek anak-anak pasti. Confirm 80% dia takkan kena dah. Sebab PAS ni dia menyediakan politik. Dia menyediakan pendidikan. Bukan untuk Adi awak jadi PM. Dia macam parti yang ditubuhkan untuk Anwar jadi PM. Muhyiddin jadi PM dia bukan. PAS ni dia ekosistem dan tak adalah sempurna dah. PAS ni dia gagal macam ekonomi macam Kohilal tu kan. Tapi yalah dia memang mana ada jemaah yang sempurna. Adik Ratu Nago dan penonton pakcik dia kena faham politik ni untuk orang Islam ni dia sebenarnya untuk apa? PAS bersatu, BN, PN ni hanya je nama yo. Okay, masuk pakcik kena tangkap baru-baru ni. Setelah selesai dokumentasi semua kan. Pegawai SKMM yang polis tu pun dia tanyalah pakcik pondok off record. Berburak lah kami akhirnya. Sebab apa manusia dijadikan? Pakcik tanya pegawai tu. Manusia dan jin dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Skema apa tu pegawai SKMM tu? Yalah budak you. Apa ibadah yang kau faham? Solat, puasa. Kok solat Allah dah jadikan malaikat. Sujud tak bongkar-bongkar pun ada. Kok puasa, malaikat puasa tak makan-makan. Buat apa nak cerita manusia jin pula lain? Ada jam pegawai tu nak jawab. Terkulat-kulat pula deh. Jadi panjang nak cerita ni. Kena buat video lain lah. Sebab tu lah pakcik Tia nak putuhian kelahiran Muslim. Ritualistik. Apologetik. Inilah punca kita buat perjanjian mau setan. Bila kita bergaduh sesama adik-beradik. Hanya kerana berebut urus harta pusaka negara. Kita ni dia bergaduh adik-beradik ni kan lumrah. Tapi kok kalah-kalah lah. Cubalah lahir esok. Mungkin anak cucu kau yang dapat uruskan pusaka tu pula. Tapi wujud adik-beradik celaka yang tak mahu tunggu anak cucu ni. Sebelum dan mati dan nak urus satu pusaka tu. Buat perjanjian mau setan pun buat lah. Tanah tergadai pun gadai lah. Bunuh bomba pun bunuh lah. Tak kau celaka gampang Melayu macam ni ya. Pantai barat dia tak macam pantai timur. Kek Sanun Zimni, kek sini Harbi. Kau buat kawash pun kok tak kono sikit dibakar kawash kau. Dia pembolit dan dilindungi politik. Memang cik kau boleh nak PAS perintah kat pantai barat ni. Tapi bukan jadi PAS santai-santai macam pantai timur. Memang kau nak pijak. Dia kena bongi macam UMNO. Tapi itulah bongi UMNO ni. Dia package sekali mau colongap atau orang pangkat ni. Panjang mana lah. Kau klik link kat bio, kat profile tu. Semudah cerita pelacur bori anjing minum yo. Tiap pakcik nak putuskan kelahiran Muslim-Muslim celaka gampang. Ilmu dapat. Tabung abatasa pun dapat. Lepas ni pakcik nak dakwah kek Mat Repit, nak pergi merayu kek Maulana Tabligh, rayu kek Al-Arkam. Yang kes jenayah tu jenayah lah. Tapi turunlah mengundi. Payung politik Islam kita dah kuyak dek perjanjian setan ni. Turunlah mengundi. Walau hukum masalah haram, tapi sekarang ni dia dah jadi wajib dah. Nak faham lagi klik link bio dan profile tu yo.